Inilah dia harta-harta terkumpul selama 3 bulan semasa saya sekeluarga bercuti ke Eropah. Selama 3 bulan kami bercuti, kami mengumpul banyak ni dan membeli banyak ni barang-barang. Banyaknya mainan anak-anak lah. Buku, mainan, coklat, mainan lagi, baju. Bersepah rumah saya. Ini periuk tefal, kasut, carrier untuk baby. Ni ada lagi barang dalam ni. Ini apa ni? Ini periuk tefal lagi, Jamie Oliver. Ini Gordon Ramsay punya blender. Yang saya pun dah lupa yang kita orang beli. Mainan bersepah sangat-sangat rumah saya sekarang ni. Tapi itulah dia, barang-barang terkumpul selama 3 bulan. Saya harap anda janganlah terjebak ikut sama macam kami. Itu saja apa yang saya nak share. Wish good luck pada saya nak kemas barang-barang ni semua. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.